Saya tak tahu lah, ada orang nak beli saya tak bang? Saya rasa nak main bola, malah jadi YouTuber ke bang, boleh ke bang? Kau nak cerita yang betul-betul ke, atau cerita jujur ke, atau cerita tipu-tipu? Kau nak cerita mana-mana? Kau nak cerita jujur ke apa? Ui, okay. Kalau korang cakap pasal player JDT yang ni apa, Abang Syafiq, Abang Izham, Abang Fadli, Yul, siapa Abang Kuna, Abang Aidil, ui, semua layan baik siut. Layan baik. Abang Syafiq tu nampak macam sombong-sombong, belagak-belagak semua benda kan. Tapi bila dah sekali borak, sekali masuk kepala, bapak bagus je. Abang Syafiq, Abang Fadli. Abang Fadli jenis ni sikit lah, Abang Fadli kan. Abang Fadli saya jenis ni. Macam ni cakap kan. Okay, kau duduk dalam kelas, jenis budak pendiam, introvert. Baik cikgu, macam ni Abang Fadli Sas. Faham tak? Abang Fadli Sas macam tu sikit. Abang Fadli Sas jenis diam je. Abang Fadli Sas buat kerja sekolah sekarang Fadli. Macam buat cikgu, baik. Fadli pandang papan putih. Fadli pun pergi pandang papan putih. Fadli jenis macam tu. Fadli Sas, Abang Fadli Sas. Abang Fadli Sas jenis itu kita nak rungkaikan Abang Fadli Sas ni macam mana. Kau dapat bayangkan Abang Fadli Sas masa ni dia seorang yang orang panggil jenis ikut je, jujur. Jenis seorang lelaki jujur. Kata tengok Abang Fadli Sas. Abang Fadli Sas macam tu lah. Ailio kena. Ailio aku memang biar lah macam ni. Okey, seterusnya Abang Amirul Hadi dia macam ni. Abang Amirul Hadi kalau contoh cikgu masuk, dia keluar pintu belakang. Dia ni macam tu. Abang Amirul Hadi kalau contoh cikgu masuk, dia akan keluar pintu belakang, lepas tu pergi tandai, isap okok sikit, tak baru masuk balik. Itu Abang Amirul Hadi. Maksudnya dia nakal sikit Abang Amirul Hadi lah. Kalau Abang Syafiq Rahim ni, dia teko sikit lah Abang Amirul Hadi. Abang Syafiq Rahim ni teko sikit, garang sikit tapi bagus. Tapi kalau borak dengan dia semua benda kan, kalau dah masuk kepala kan, senang ni borak dengan dia. Kalau borak lah, membahan-bahan orang situ lah, best lah. Abang Aidil tu sikit, Abang Aidil leadership sikit. Tapi Abang Aidil pun okey, Abang Kuna pun okey. Abang Kuna saya tak borak sangat. Abang Kuna jenis saya segan lah, tak tahu kan. Sebab dia pun diam, saya pun diam. Abang Izam bagus. Abang Mizi pun bagus. Semua bagus lah, majoriti semua bagus. Arif Aiman kena. Arif Aiman tu, waktu tu aku pergi makan. Waktu tu saya pergi makan. Bagi makan kat bawah. Saya nak balik hotel. Nak balik ke tingkat saya kan. Nak balik ke tingkat saya. Kat lift tu ngangam pula terjumpa dengan dia. Sebab saya satu hotel dengan dia orang. Ada main lagi ke tak? Tak ada lah Mat. Saya tak tahu lah, ada orang nak beli saya tak bang? Saya rasa nak main bola, malah jadi YouTuber kan. Boleh tak bang? Boleh tak boleh lah? Saya tak nak jadi pemain, saya tak nak jadi YouTuber, nak jadi pemain bola boleh tak korang? Main bola. Ada tak orang nak bagi? Ada kontrak lah nak sign. Tapi main tak seberapa lah. Tapi kalau kena training dulu lah. Ini pun berat dah ni, asyik injured je. Kan ada Cynthia Mariska PTV ni. Aduh, saya nak jumpa dia macam mana korang Kau cuba tag dia Cynthia Mariska tu. Saya dapat jumpa dia lagi lah. Itu dia. Okay, ni cerita jujur Okay, Nazmi Faiz dah notice tu. Siut lah. Tapi dia tak balas chat saya lagi. Okay, Nazmi Faiz, saya adalah favourite dia. Saya pakai nombor 21. Ini cerita jujur korang Fun fact saya pakai nombor 21 adalah sebab dia. Kalau dalam Malaysia lah, kalau dalam Malaysia saya pakai 21 sebab dia. Kalau luar negara saya pakai 21 sebab Dybala, Paulo Dybala. Dua tu je kenapa saya pakai 21. Dybala dengan Pirlo. Dua. Tak jalan jauh ke? Tak. Saya flight malam ni. Kerana macam mana konten saya flight malam ni pukul 9. Jumpa kat KLIA. Jumpa dekat sini, dekat airport Senai. Okay korang guys, sekarang bukan minat Messi ke? Saya cakap nombor Messi. Saya tak korang ni yang salah. Saya bukan minat Messi. Messi ni kalau nak bandingkan Cristiano dengan Ronaldo dengan Messi, saya pilih Messi. Tapi betul-betul favourite saya, kalau betul-betul favourite nombor adalah 21. Tapi kalau favourite player, dua orang, Rooney dengan Neymar. Dua je lah. Bila main kat Sabah, datang Penang minggu ni kan dah tapak pesta. Aduh, macam mana saya tengok Cynthia Mariska notice saya. Okay, next saya nak beritahu korang ni. Okay, kalau GOAT siapa? Messi, Neymar Junior, everybody. Macam mana kena kat mereka? Ada bayang tak
Okay, sekarang ni saya nak bagi baju. Okay, ramai yang tanya pasal perfume saya, betul? Ramai yang tanya pasal perfume. Kanda, perfume mana? Perfume mana? Perfume mana? Perfume mana? Perfume mana? Dan sekarang ni random tau. Random Ni random tau. Random. Ini semua random. Perfume saya akan saya jual pada mungkin hari Jumaat Sabtu malam kot. Sabtu malam. Dan siapa yang buat pembelian perfume saya, tapi nanti saya akan keluar teaser perfume tu, sebab saya tak rekod sebab saya sibuk dengan ni. Bang, siku saya juga bang. Tak boleh. Awak kalau siku tak rasa sebab ke dalam. Bisyak, kalau saya siku awak ke situ tak rasa sebab awak kuncuk. Yang Mexico tu ada jenis open, awak jenis kucuk. Bila kucuk sentak macam mana pun awak tak senak mana pun. Okay, tak maaf Bisyak. Okay, saya akan bagi ini baju yang saya pakai lah. Saya pun tak ada kenangan apa-apa. Baju ni saya akan bagi korang yang ada nama saya. Siapa yang menang, atau nak sekali ke atau asing-asing, seluar ke baju ke macam mana? Ni atas korang lah, permintaan korang. Hari Sabtu ni, alah dah basuh ke? Tak, ada yang tak basuh, ada yang dah basuh. Mostly yang basuh lah semua. Sekali asing-asing ke sekali? Sekali lah, sebagai sekali. Sekali dengan stocking ke macam mana? Stocking sekali ke macam mana? Tak nak, sekali tak nak. Sebab ni baju saya dapat. Ini semua orang tak dapat lah. Tapi yang ni, siapa yang beli perfume saya akan dapat satu one set ni. Saya akan bagi dalam bekas tu, dalam yang sebab pembelian lah. Lepas tu baju ni 2, lepas tu 3. Sekali dengan seluar tau. Ni seluar ni. Sekali dengan seluar. Mostly sekali dengan seluar. Nanti saya senang ambil. Senang tak ambil lah. Ini perfume je. Siapa buat pembelian perfume je, nanti pada hari Sabtu ni saya akan bagi. Stocking kasut, wah engkau lebih-lebih pula Lebih-lebih pula. Orang dah bagi duk bagi pereng, kau nak betih pula. Duk kalau kau bagi betih, kau nak apa? Nak anu macam tu. Orang dah bagi ni, elok-elok appreciate lah sikit. Spender tak boleh. Ni next seterusnya ni ada. Waduh, ni lagi tak nak kasut kena. Nak kasut tu Cynthia Meriska bukan booth kat Penang kan. Aduh je. Ni okey, yang ni pun one set. Ni nak asing lah kot. Asing lah, boleh lah. Boleh lah asing. Asing boleh lah korang yang ni. Ada 5 helai semua lah total. Ini macam mana kau? Asing macam mana kau?